Example yang seterusnya adalah 1 per X ln X. So, bezanya tadi ln X duduk dekat atas, sekarang ni ln X duduk dekat bawah. Konsep dia sama sahaja. Awak boleh, okey, kali ni calon-calon U dia banyak sikit. Jom saya tunjuk So, calon U awak, first kali awak ada 1 per X. Yang kedua, awak ada 1 per ln X. Yang ketiga, X. Yang keempat, ln X. Okay, banyak sikit sebab dia ada 1 per ke atas tu. Tapi sama je, kita akan pilih ln X sebagai U supaya kita boleh replace 1 per X kat sini. Okay, so kat sini sebenarnya kan, kalau saya tulis balik, dia sebenarnya adalah 1 per X darab 1 per ln X. Kenapa jadi besar? 1 per ln X. Macam ni. Okay. So, equal to pula. Okay, kita pun buat substitution. Saya padam main ni. So, kita punya substitution adalah let U equals to ln X. Maka kita punya du over dx adalah sama dengan 1 per X. Rearrange, kita dapat du sama dengan 1 per X dx macam ni. So, kan kita ada ni. Ni, this one. 1 per X dx. Okay lah, siapa tak nampak, saya susun terbalikkan je lah. Korang ni kecoh lah. Okay. 1 per ln X, 1 per X. Macam tu. Okay, so tadi ln X dah jadi 1 per U kan? So, kita ada 1 per U. Lepas tu 1 per X tu pula adalah du. Okay. Integrate 1 per U dapat? Ya, dapat ln U. Tambah C. U apa? Ni pelik sikit lah kan. U apa? U adalah ln X. So, kita sebenarnya ada ln U. Tambah. U apa? X lah. Sorry. Saya tukar je pada X. Awak ada sebenarnya ada ln X. Tambah C. Macam tu. Okay. Boleh? Banyak example ni. Panjang video ni. Penat. Okay, so saya rasa itu sahajalah untuk topik integration by substitution ini. Disebabkan example ni panjang, saya nak jamu mata korang sikit dengan gambar-gambar serangga yang saya dah ambil. Korang nampak kamera ni? Nampak ni? Okay, ni. Okay. Saya gunakan kamera ni dengan lens makro ni, dengan flash yang besar gerabak ni. Dan saya ada ambil beberapa gambar serangga. Dekat mana tau? Dekat depan lab fizik. Dekat semak-semak bunga-bunga yang korang tanam masa semester 1. Okay, so sebagai mengakhiri video ini, jemputlah tengok gambar-gambar tu yang saya attach dekat dalam video ni juga. So, itu sajalah untuk video kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye!